Okey, Assalamualaikum sahabat-sahabat. Bertemu lagi di Jumaat Berkah. Okey, konten kita hari ni macam biasalah. Kita berbagi rezeki pada kita buat di di masjid. Okey. Okey, hari ni tidak ada yang nak buat sumbangan. Hari ni memang tak ada lah hari ni. Okey, tu. Boleh minum. Tu nampak. Tu. Pakat minum dah tu. Okey. Jadi hari ni memang tak ada penyumbang hari ni. Jadi nampak macam mana kan? Bila tak ada penyumbang, benda dah jadi rutin mingguan. Jadi kita tak apalah, kita buatlah. Sebab apa? Sebab sebabnya apa nama ni? Setiap minggu kita dah buat dah. Bila setiap minggu kita dah buat, apa nama, ada sahabat-sahabat tu yang makan nasi di rumah. Dia kata nak macam ayak di masjid. Jadi dengan itu kita buatlah kata. Kan kita tak mau menghampakan jemaah solat Jumaat. Jadi kita buatlah. Mai takut bukan apa, takut mai tengok ayak tak ada kecewa. Jadi ayak ni tak sedar. Ayak kicau. Takut mai ayak tak ada kecewa depa. Jadi kita walaupun tak ada penyumbang kita buatlah tak apa. Okey, dan satu lagi, okey. Hari Isnin lepas ada sahabat, seorang sahabat tu dia mai bagi kat kita sebanyak RM100. Dia kata bagi untuk budak sekolah. Jadi alhamdulillah kita dah buat 3 hari. Selama 3 hari. Cincau. Ayat apa cincau? Soya cincau ke cincau? Soya tak ada. Ayat cincau, saja ayat cincau je ada yang minum dia tak minum. Tu yang saya buat air jagung ni semua orang minum. Jadi kita tunaikan dah. Okey, terima kasih banyaklah kepada penyumbang. Kita buat selama 3 hari, Isnin, Selasa, Rabu. Kita buat 3 hari. Dah satu itu alhamdulillah. Okey, terima kasih abang. Ini pembuktian apa nama kepada abang. Termasuklah ya bang. Okey, tak apa, sila. Minum sila. Okey, baik. Allah Muhammad. Okey. Pada penonton dan pada para penyumbang, semoga Allah murahkan rezeki yang barokah berlimpah. Semoga Allah permudahkan segala urusan dunia akhirat. Semoga Allah tunaikan segala hajat. Semoga Allah anugerahkan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Semoga Allah berikan kesihatan yang baik. Semoga Allah angkat kesakitan dan digantikan dengan kesembuhan. Okay, terima kasih. Jumpa lagi, alhamdulillah. Tu dia sampai habis. Sudia. Okey. Semua pakat minum dia tu. Okey. Tu semua pakai duk mai tu. Tak lagi lepas. Sila minum. Tu depa mai. Tu dia. Pakai oboy lah. Okey. Kita nak buat kerja kita pula. Okey, jumpa lagi. Sila. Tu dia. Nasi lemak pula. Tu dia. Buat habis dah. Tu dia nasi lemak. Makan boleh. Okey. Nasi lemak pula mai. Makan boleh, minum pun boleh. Tu dia. Rugi kalau siapa tak main sembahyang. Nasi lemak. Ada yang matang ramai dah. Oh dia. Tu matang ramai dah. Tu dia. Oh ni hantar matang ramai pula. Okey. Okey. Alhamdulillah. Okey. Itu saja. Alright.